Kenapa marah sangat ni Ibrahim Ali? Lemak ke buta huruf? Dia lah buta huruf sebab lulusannya BA Universiti Melaya ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya faham dan saya sangat mengerti marahnya Ibrahim Ali tu apa taknya. Buat demonstrasi, ajak orang ramai-ramai datang. Diharapkan dalam fikirannya beribu akan datang penuh depan Sogo sebab isunya isu minyak. Pada fikiran dia, akhirnya yang datang mungkin 15-20 orang sahaja. Marahlah dia. Itu sebab marah sangat dia dengan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya faham kenapa rakyat tak datang. Saya faham kenapa rakyat tak mendukung, tidak menyokong. Jelas kan harga minyak kita berapa? RM1.99. So dekat mana naiknya tu? Rakyat tak dapat nak brain. Kenapa nak ajak untuk demonstrasi? Kenapa nak mengecam kerajaan yang berjaya mengekalkan harga RM1.99 untuk 1 liter? Nampak? Dan rakyat juga keliru dengan Ibrahim Ali. Yang ramainya sekarang ni pakai petrol. Berapa ramai je yang pakai diesel? Tak ramai. Yang pakai diesel ni pula ada subsidi. Bukan subsidi ditarik. Tak. Subsidi disasarkan kepada mereka yang lebih berhak untuk dapat subsidi. RM2.15 untuk 1 liter. Sebab itu dekat Thailand sekarang ni menghampiri nilai RM7 untuk 1 liter. Nampak? Dan Malaysia masih lagi ada subsidi petrol dan juga diesel. Sebab tu rakyat keliru nak turun demonstrasi ni buat apa? Sebab mereka berada dalam keadaan yang sangat selesa. Saya ada kancil dekat luar pakai petrol. Saya ada motosikal 3 biji dekat rumah juga pakai petrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?